Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Alim, Ya Alim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah bagi izin lagi pada kita untuk berjumpa pada malam ini untuk sama-sama kita membaca buku tulisan Ustaz Abu Usama Muhammad Hanafiah yang bertajuk Haid, Nifas dan Istihadah menurut mazhab Syafi'i. Kita malam ni dah kira sesi yang ke-24. Mana dah lebih kurang 24 jam lah kita bersama membaca buku ini. Dan malam ni insya-Allah kita mulakan dengan muka surat 90. Kita bermula daripada muka surat 90 pada yang ada bukulah. Okey. Kita dah masuk bab nifas sebenarnya. Dan hari ini kita akan bercakap tentang syarat-syarat nifas dan juga tempoh nifas. Okey. InsyaAllah kita boleh mula ya. Sementara menunggu yang lain masuk. Baru 4 orang. Nampak di skrin. Okey. Syarat-syarat nifas. Darah yang keluar setelah bersalin itu tidak dihukumkan sebagai darah nifas, melainkan dengan 4 syarat. Jadi, di sini Ustaz menyatakan, kalau nak hukumkan darah yang keluar selepas bersalin itu sebagai darah nifas, mesti cukup 4 syarat ni. Ya, tak cukup 4 syarat bukan darah nifas lah. Okey, yang pertama apa dia? Darah itu keluar setelah kosong rahim daripada kandungan. Mana anak dah keluar. Anak dah selamat dilahirkan. Kalau keguguran di peringkat alaqah ataupun mudrah, maknanya semua janin tu dah keluar. Mana rahim tu dah kosong. Jadi itu syarat pertama. Selagi kalau kau beranak kembar, selagi mana tak keluar semua anak tersebut. Ya, kalau kembar 2 tak keluar dua-dua, kalau lahir seorang, lepas tu ada lagi seorang dalam perut, dalam rahim. Kalau ada darah pun bukan darah. Allahumma salli ala Muhammad. Sekejap ya. Saya terlupa tukar saya kena buat wifi dulu. Okey. Minta maaf ya. Terlupa nak pasang wifi. Alhamdulillah perasan dengan connection slow. Okey, tak apa. Kita mula balik lah. Waalaikumsalam Siti Fatimah. Okey. Sebab connection tadi problem. Saya lupa pasang wifi. Okey. Kita baru mula pun tadi kan. Okay. Saya ulang baca. Takut tadi terputus. Darah yang keluar setelah bersalin itu tidak dihukumkan sebagai, ni kita bincang syarat-syarat nifas ya. Darah yang keluar setelah bersalin itu tidak dihukumkan sebagai darah nifas, melainkan dengan 4 syarat. Mana perlu ada 4 syarat. Perlu penuhi 4 syarat baru dinamakan darah nifas. Yang pertama, darah itu keluar setelah kosong rahim daripada kandungan. Mana anak dah dilahirkan, dah keluar dah anaknya. Daripada kepala sampai ke kaki semua dah keluar. Kalau kalau gugur pun dia peringkat alaqah dengan mudrah tu, sama ada peringkat alaqah ataupun mudrah bukan nutfah, semua janin tu dah keluar, ya, semua janin dah keluar. Itu syarat pertama. Okey, waalaikumsalam pada semua yang telah memberi salam ya. Okey, itu syarat pertama. Mana mesti kita nak kata darah yang keluar selepas mana itu darah nifas mesti anak dah lahir. Mana rahim tu kosong, tak ada janin dalamnya, tidak ada lebihan. Kalau gugur tu dia bukan
ada lagi sebahagian janin, tak boleh. Dia mesti kesemuanya gugur. Tadi saya berhenti setakat anak yang kembar tadi kan. Okey, sebab tu line macam tak berapa cantik. Okey, kalau kalau orang tu dia mengandung anaknya anak kembar, jadi kena keluar dua-dua dulu. Tak boleh, maknanya mesti kedua-duanya telah dilahirkan. Darah lepas tu baru dinamakan nifas. Mengikut syarat yang pertama tu, baru syarat pertama ada 4 tadi kan. Okey. Jadi tak bolehlah dinamakan darah nifas lagi kalau masih ada anak seorang lagi dalam rahim tu. Anak pertama keluar dah, anak kedua belum keluar. Jadi kalau ada darah keluar pun belum dinamakan sebagai darah nifas. Okey, yang kedua. Darah itu keluar sebelum berlalunya 15 hari. Dalam buku 15 hari sahaja. Kalau siapa yang ada buku boleh tambah. Ya, maksudnya di situ 15 hari suci. Tak faham. Syarat nombor 2 tu ya. Siapa yang ada buku muka surat 90. Okey, darah itu keluar sebelum berlalunya 15 hari. 15 hari apa? Perkataan tertinggal 15 hari suci. Alhamdulillah Kak Fah. Okey. Tolong tambah ya dalam buku masing-masing. Yang ada buku. Okey, kalau tak faham, kalau baca sendiri apa kan? Kecuali orang yang dah ada Allahumma salli ala dan memang pakar dalam ilmu ni dia fahamlah. Okey. Sebenarnya tertinggal perkataan di situ ya. Okey, darah itu keluar sebelum syarat nombor 2 ya, muka surat 90 pada yang baru hadir, syarat-syarat nifas kita bincang. Darah itu keluar sebelum berlalunya 15 hari, tambah selepas itu 15 hari suci. Dalam kitab hanya dinyatakan 15 hari. Kalau tak, kita tak faham kan? Sebelum berlalunya 15 hari dari tempoh itu 15 hari suci dari tempoh kosong rahim daripada kandungan. Okay, nanti kita akan bagi penerangan. Okay, yang penting kena itulah, siapa yang ada buku kena faham. Maksud syarat kedua ini ialah darah itu keluar sebelum berlalunya 15 hari suci. Ada perkataan tertinggal di situ. Okey. Kita tengok nota kaki 175. Dalam kitab Hasyiah Asy-Syarwani ala Tuhfah ya. Qauluhu ad-damu khariju ba'da faraghi jami'ir rahim. Ay wa qabla aqalli tuhri falau lam tara daman illa ba'da mudhihi 15 yawman fa akthar fala nifasa laha 'ala al-asl. Okey. Maksudnya apa? Perkataannya qauluhu, bila bahasa Arab qauluhu ni maknanya sebab ini dia syarah kepada matan. Yang ditulis oleh pengarang kitab. Jadi dari sini Hasyiah Asy-Syarwani dia syarah kepada kitab Tuhfah. Qauluhu musannif kitab Tuhfah. Okey. Ibn Hajar. Qaulu ad-damu, mana kata-kata pengarang tu, apa dia yang pengarang tulis, ad-damu khariju ba'da faraghi jami'ir rahim, itu darah yang keluar setelah kosong saluran rahim, yakni apa maksud dia, iaitu sebelum sekurang-kurang suci. Sebelum sekurang-kurang suci. Jadi darah yang keluar setelah kosong rahim sebelum sekurang-kurang suci dinamakan darah nifas. Okey. Nanti saya akan terang apa maksud kat sini. Sekiranya dia tidak melihat darah melainkan setelah berlalu 15 hari ke atas, maka tidak ada nifas baginya menurut pandangan yang asah. Maknanya bila sebut macam ni ada khilaf lah. Ada pandangan asahnya tidak dikira nifas. Maksud dia nak cakap kat sini sebenarnya lepas ni ada. Lepas Ustaz ada terangkan. Cuma nak bagi tahu dia macam ni. Dalam bab nifas ni kita kena faham. Bila berlaku nakak, berlaku suci, kita lahir-lahir. Kat sini dia sebut darah yang keluar setelah kosong seluruh rahim, yakni sebelum sekurang-kurang suci. Maksud dia, kalau darah itu keluar selepas bersalinnya anak dilahirkan. Anak disalingkan tadi nak kata anak dilahirkan.
Kalau suci daripada, maknanya dia tak keluar darah direct lah. Kalau suci daripada tarikh lahir itu, tarikh dan waktu lahir lah, bukan tarikh semata sebagaimana yang kita dah bincang sebelum ni, bukan sahaja tarikh ambil kira tak waktu lahir kita. Okey. Jadi bermula daripada saat anak itu dilahirkan, dia suci, setelah anak itu dilahirkan, tak ada darah keluar, dan darah mana dia berada dalam keadaan nafkah, dalam keadaan suci selama kalau kurang daripada 15 hari, mana 14 hari. Kurang daripada 15 hari lah, bukan 15 hari ke atas. 14 hari, 14 malam sebelum cukup 15 hari, 15 malam tu, maka dia dinamakan sebagai darah nifas lagi. Tapi kalau dia suci, dia lahir, dia melahirkan anak, kemudian dia suci selama 15 hari, 15 malam atau lebih, maka darah selepas itu, darah yang keluar tu bukan darah nifas. Sudah boleh dikira sebagai darah haid. Maknanya dia tak ada nifas lah. Okey. Sebab tu dia sebut fala nifas salaha alal asaf. Karena kalau berlaku senario seperti itu, lepas bersalin dia suci 15 hari ataupun lebih. 15 hari atau lebih. Aqallut tuhur. Mana aqallut tuhur merujuk pada 15 hari, 15 malam. Ataupun lebih ya. Kalau dia suci sekurang, maknanya dia tak keluar darah lepas beranak. Kalau 15 maknanya tak keluar darah tu 15 hari ataupun lebih, maka darah selepas itu dinamakan darah haid, bukan darah nifas. Tak cukup lagi 60 hari. Masih lagi 60 hari. Tak habis lagi tempoh daripada bersalin hingga ke tarikh keluar. Masih lagi dalam tempoh 60 hari. Syarat dia memang macam tu. Syarat nombor 2. Dia mesti tak boleh ada gap 15 hari dan ke gap suci 15 hari ataupun ke atas. Dia tak boleh. Bila ada gap suci je 15 hari, 15 malam ataupun lebih, maka darah itu dinamakan darah haid. Darah yang keluar selepas suci 15 itu dinamakan darah haid. Walaupun dia masih lagi, kalau nak kira daripada tarikh dia beranak tu, sampai keluar darah hari yang ke-16 ataupun ke-17 itu masih lagi dalam tempoh 60 hari 60 malam kalau nak kira tempoh maksimal nifas. Tapi disebabkan ada gap suci 15 hari 15 malam ataupun lebih, dia tak boleh 15 hari ke atas je darah selepas tu dikira darah haid, bukan darah nifas. Okay, jadi kita kena faham bahawa kalau kita bersalin, lepas tu kita suci, memang tak ada darah, memang kita kena mandi wiladah lah. Nanti kita sebenarnya akan ada penerangan nanti. Cuma saya nak jelaskan. Kita mandi wiladah. Lepas tu kita solat semua-semua. Okay. Ketika ni lah kita wajib mandi wiladah ni. Ini yang wajib, yang bila wajib kita mandi wiladah, yang disebut mandi wiladah, mandi wiladah ni kerana yang keadaan situasi macam ni lah, kita bersalin, lepas tu darah tak ada lepas tu. Darah tak keluar. Masa sakit nak beranak ada. Darah keluar bersekali dengan anak tu ada, tapi selepas anak keluar tak ada dah darah kering. Maknanya kita suci. Jadi kalau suci itu kurang daripada 15 hari 15 malam, contohnya suci selama 10 hari, lepas tu dah keluar darah. Maka darah yang keluar selepas suci 10 hari itu nak bersin, dinamakan sebagai darah nifas. Tapi kalau suci dia tu, lepas dia bersalin, dia suci 15 hari sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya. Maka darah yang keluar selepas itu dinamakan sebagai darah haid. Bila cukup syarat-syarat dia lah kan, haid kan ada syarat-syarat dia. Okay. Kalau tak cukup 24 jam, tak nama haid lah. Kan? Okay. Macam-macam dia berlaku. Cuma nak bagi faham di sini, kita kena ingat. Bagi orang yang bersalin ni, namakan darah nifas tu, dia mesti memenuhi 4 syarat. Kita dah sebut tadi, yang pertama, rahim dah kosong. Mana anak dah keluar. Kalau gugur pun semua dah keluar. Rahim tak ada dah sakit baki. Apa-apa pun. Kalau ada, orang tengah nak sebut tembuni ataupun bahasa moden uri. Itu tak kira. Ini anak tu. Kalau uri ada kat dalam
dalam rahim lagi pun anak dah keluar, tetap dikira darah yang keluar selepas anak keluar tu dikira darah nifas. Syarat yang kedua ni yang perlu kita faham ya, iaitu darah keluar sebelum berlalunya 15 hari suci. Nak nama darah nifas mesti jangan ada gap suci antara hari kelahiran sehingga darah keluar itu gap suci selama 15 hari ataupun lebih. Kalau kurang daripada 15 hari boleh. 10 hari suci, lepas beranak suci 10 hari, kemudian baru keluar darah. Darah tu darah nifas. Mana hari ke-11 keluar darah bermakna itu masih lagi darah nifas. Kalau 15 hari suci, tiba hari ke-16 baru keluar darah bermakna itu darah haid. Ya, mana kita hukumkan itu darah haid, bukan hukumkan dia sebagai darah nifas. Ya. Jadi dan bila berlaku situasi suci tadi, itu yang disebut sebagai wajib mandi wiladah tu ya. Okey, bila dia dah suci daripada nifas, dia mandi nifas pula. Lepas tu, okey. Tapi kalau daripada awal memang keluar darah nifas, daripada lepas bersalin darah nifas atau lepas gugur tu ada darah nifas, maka tak wajiblah dia mandi wiladah. Selepas bersalin tu nak mandi wiladah buat apa? Tak terangkat pun kan. Hadas besar dia tu. Sebab dia masih berhadas, jadi tunggu sampai darah nifas kering. Bila dia angkat hadas tu terangkatlah kedua-duanya. Okey, tu syarat kedua. Syarat ketiga, apabila darah berhenti dan datang semula dalam tempoh 60 hari, disyaratkan tidak diselangi di antara darah pertama dan darah kedua itu oleh suci selama 15 hari ke atas. Okey, syarat nombor 2 dengan nombor 3 ni dia tetap terikat dengan nakok yang tak boleh lebih tak boleh 15 hari ke atas. Dia tetap mengikat syarat tersebut. Apa beza syarat kedua dengan syarat ketiga? Syarat kedua nak cerita senario lepas dia bersalin suci. Mana darah tak keluar. Syarat ketiga nak cerita lepas dia bersalin tu dia ada darah. Ada darah nifas. Tapi ada ketika berlaku nakok. Sebab tu kat sini dia sebut, apabila darah berhenti dan datang semula dalam tempoh 60 hari, disyaratkan tidak diselangi antara darah pertama dan darah kedua. Itu suci selama 15 hari ke atas. Kita bagi senario. 20 hari keluar darah nifas daripada mula dia beranak tu. Bila anak keluar, dia bermula daripada tarikh dia lahirkan anak itu, darah keluar selama 20 hari. Lepas tu ada gap suci. Katakan 10 hari. Nakok lah. Istilah yang kita guna nakok kan. Dia nakok 10 hari. Lepas tu keluar darah lagi. 20 hari. Campur 10 hari baru 30 hari. Masih lagi dalam tempoh 60 hari. Jadi darah kedua. Darah pertama tadi 20 hari. Suci 10 hari. Kemudian keluar darah kedua. Darah kedua ini masih lagi dinamakan sebagai darah nifas. Masih lagi dinamakan sebagai darah nifas. Kerana dia masih lagi dalam tempoh 60 hari. Dan gap suci antara darah pertama dan darah kedua tak sampai 15 hari, 15 malam. Tapi kalau dah 20 hari suci, 15 hari, 20 hari keluar darah nifas, kemudian 15 hari 15 malam suci, lepas tu keluar pula darah selepas itu. Contoh, maknanya masih kalau sebagai senario 20 hari dia keluar nifas. 15 hari suci. Kemudian baru keluar darah kedua. Kalau kita campur 20 campur 15 baru 35 hari kan. Masih lagi dalam tempoh maksimum nifas. Tapi darah kedua yang keluar selepas suci 15 hari 15 malam itu kita tak boleh hukumkan nifas. Kena hukumkan dia darah haid. Tu kita kena faham. Okey. Waalaikumsalam. Okey, boleh insya-Allah. Agak-agak boleh faham. Untuk syarat pertama, syarat kedua dengan ketiga tu dia masih mengikat dengan syarat nak jadikan darah nifas itu mesti suci tu tak lebih daripada bukan 15 hari ke atas. Jadi cuma senario yang kedua nak cerita senario suci daripada mula bersalin.
Bila suci daripada mula bersalin, syarat dia tetap tak boleh suci mesti suci itu kurang daripada 15 hari. Yang syarat ketiga nak cerita dalam situasi senario kalau keluar darah juga selepas bersalin tapi lepas tu ada gap suci, tetap disyaratkan untuk kita jadikan darah yang keluar selepas nakok itu, selepas suci itu sebagai darah nifas, dia mesti suci antara dua darah ini adalah kurang daripada 15 hari 15 malam. Okey, itu syarat ketiga. Harap boleh faham. Lepas ni ada lagi Ustaz. Ustaz akan dalam halaman berikut ada dalam nota kaki. Kita tak baca lagi nota kaki. Saya nak habiskan syarat yang keempat sebelum kita baca nota kaki 176. Okey, darah tersebut tidak melepasi 60 hari. Itu maknanya tempoh maksimum nifas adalah 60 hari 60 malam. Okey. Kita baca nota kaki 176. Okey. Hal ini demikian kerana hal ini demikian kerana apa dia tu? Yang tadilah yang kita duk baca nota kaki syarat yang ketiga yang menyatakan kalau darah keluar semula dalam tempoh 60 hari mana disyaratkan darah pertama antara darah pertama dan darah kedua itu tidak diselangi dengan suci selama 15 hari ke atas. Maknanya suci itu mesti kurang daripada 15 hari. 15 hari baru boleh dinamakan nifas. Jadi hal ini demikian kerana jadi dalam nota kaki tu Ustaz tu hal ini demikian kerana merujuk kepada syarat yang ketiga tadi ya. Jika selang antara darah pertama dan darah kedua itu oleh suci selama 15 hari ke atas. Ini klasik sikitlah bahasa Ustaz. Okey, maksudnya kalau antara darah pertama dengan darah kedua diselangi di antara dua darah ini, dia mana dia lepas beranak keluar darah, lepas tu suci, lepas tu keluar darah kedua. Jadi suci yang duduk di tengah antara dua darah tersebut kata selama 15 hari ke atas, mana 15 hari ataupun lebih, maka darah yang kedua itu adalah darah haid bukan nifas. Penerangan kepada syarat nombor 3 tadi. Seperti yang telah saya sebutkan ya. Jadi Ustaz bawa teks daripada kitab Taqrir As-Salidah. Izan qata'ad damu wa 'ada ad-damu tsani qabla mururi 60 yawman. فننظر إلى مدة الانقطاع فإن كانت مدة الانقطاع 15 يوما فأكثر فالدم حيض وإن كانت مدة الانقطاع أقل من ذلك فالدم نفاس. Maksudnya jika darah berhenti sedangkan darah kedua kembali semula sebelum berlalu tempoh 60 hari. Maknanya sekarang ni darah kalau ikut darah kedua keluar tu masih lagi dalam tempoh 60 hari 60 malam. Cuma antara dua darah ini ada gap suci. Jadi dia nak sebut kat sini bahawa dia kata kita perlu melihat kepada tempoh berhentinya itu. Berhentinya darah maksudnya tempoh nakok itu. Jadi sekiranya tempoh berhenti itu, mana tempoh suci, mana darah berhenti, mana suci lah 15 hari ke atas. Mana kalau 15 hari ke atas suci itu, maka darah yang kedua itu adalah darah haid. Adapun jika tempoh berhenti itu kurang dari 15 hari, maka darah yang kedua itu adalah nifas. Jadi syarat dia kalau antara keluar nifas kemudian suci kemudian keluar darah lagi, kalau masih lagi dalam tempoh 60 hari 60 malam, kita tengok kepada bilangan nakok antara dua darah tadi. Nak hukumkan yang kita nak hukumkan ni darah kedua tu. Darah pertama kau faham dah lepas beranak keluar darah memang dia tahu dah itu darah nifas. Kalau kedua ni darah haid ke darah nifas, tengok kepada bilangan suci sebelum darah kedua tu. 15 hari ke atas ke ataupun kurang daripada 15 hari. 15 malam. Kalau kurang, maka darah kedua masih dihukumkan darah nifas. Kalau 15 hari ke atas, mana suci yang berlaku tu adalah 15 hari dan ke atas, maka dia sudah boleh dihukumkan sebagai haid apabila cukup syarat-syarat haid. Okey, boleh ya? InsyaAllah. Okey, termasuk pada tempoh nifas.
Okey, tidak ada had bagi sekurang-kurang tempoh nifas. Ya. Jadi nota kaki 177, darah yang keluar setelah kosong rahim daripada kandungan walaupun hanya sekejap, maka ia dikirakan sebagai nifas walaupun setitik. Muka surat sekarang 91 ya. Farida sekarang muka surat 91 tempoh nifas ya. Okey. Jadi dalam kitab Rawdah At-Talibin wala hadda li aqallihi bal yathbutu hukmun nifasi lima wajadathu wa in qalla. Tidak ada had bagi sekurang-kurangnya. Bahkan sabit hukum nifas untuk darah yang didapati oleh wanita sekalipun hanya sedikit. Jadi darah nifas ni dia tidak ada had minimum. Kalau sedikit pun okey. Mana sudah dikira kalau haid kan di minimum dia 15 hari minimum dia 24 jam. Banyak betul tersasul lah. Auzubillah minasyaitonirrajim. Ya, minimum haid kan 24 jam kan sekurang-kurangnya. Tak cukup 24 jam tak dikira haid. Tapi nifas ni dia kata tak ada had. Sedikit pun dah boleh. Mana lepas beranak titik je keluar darah. Itu darah nifas lah. Kan? Lepas tu wajib dah mandi. Memang wajib mandi lah sebab dia kira waktu nifas kan. Kalau macam haid, tak cukup 24 jam. Macam contohnya lah. Kita keluar darah. Zahirnya dah melalui 15 hari 15 malam suci kan. Lepas tu keluar darah. Darah tak cukup lagi 24 jam. Tiba-tiba kita nakak. Bila nakak tu memang kita kena solat dah. Tapi mandi wajib kena tak? Tak kena pun. Sebab belum cukup 24 jam. Belum confirm haid. Walaupun dihukum zahirnya dia dah darah haid. Tapi sebab dia masih belum confirm haid. Nak cukup confirm haid ni, dia cukup 24 jam sekurang-kurangnya. Itu yang ramai yang salah faham. Tapi kalau orang yang mandi tu, ialah tak adalah salahnya dia mandi. Tapi ikut hukum tak perlu mandi. Sebenarnya kalau selagi belum cukup 24 jam. Sebab kita mandi kerana mengangkat hadas daripada, kerana bila kita suci daripada haid. Kan? Kalau belum cukup 24 jam, belum dah haid. Walaupun bila dah dah berlalu 15 malam suci tu, bila keluar darah kita kata zahirnya kena hukumkan itu sebagai darah haid. Tapi belum confirm itu haid selagi mana tak cukup 24 jam. Tapi berhukum zahirnya memang kena ada darah tak boleh solat. Okey, itu kena faham. Okey. Yang kedua, kebiasaan nifas adalah 40 hari. Itu kebiasaan nifas. Mana minimum tak ada had. Kebiasaannya 40 hari. Jadi di situ Ustaz buat nota. Anak baca secara inilah. Dia Ustaz sebutlah pengalaman dia lah duk mengajar wanita ni. Ramai juga wanita-wanita yang apabila dia suci sebelum capai 40 hari pun dia tunggu sampai cukup 40 hari 45 hari baru dia nak solat. Walaupun dia suci mana 30 hari nifas, ada 10 hari lagi kan untuk cukup 40 biasanya, pantang 40 hari. Jadi 10 hari tu dia tak solat. Okey. Itu satu salah faham yang memang yang banyak berlaku dalam kalangan wanita. Tapi ada yang sampai macam nak kata macam saya pergi mengajar hari Sabtu baru ni pun masih bila saya ajar kita bila 2 jam tu tak banyak yang kita boleh bagi pun kan. Tapi dia kata dia baru pertama kali dengar pasal istihadah ni begini-gini dengan maknanya memang ramai lagi kat luar sana yang tak tahu tentang ilmu ni. Jadi kalau tak belajar tu memang banyaklah benda-benda silap. Yang pegang 15 hari pertama, 15 hari kedua istihadah. Ramai yang pegang macam tu kan. Yang qada tu lagilah kalau tak belajar tak tahu kan. Jadi ni dalam bab nifas ni ramai yang bila dia suci dah 30 hari. Okey, ada soalan. Sekejap nak habiskan ni. Jadi kalau dia maknanya dia datang darah nifas 30 hari lepas tu dia suci,
dia kena dia kena solat lah, dia kena mandi wajib lah. Ya, tak boleh lah dia nak tunggu sampai 40 hari. Ya, jangan maknanya sebab adat kita pantang 40 hari. Itu dia sudut pantang, bukan pantang solat. Kan? Tak ada. Sebab kita kena ingat, apa yang menjadi manik kepada kita beribadat? Darah. Darah tak ada. Bila tak ada manik, izazal al-manik dan mamnu'. Ya, bila tak ada dah penghalang, maka yang dilarang dulu kembali semula. Maknanya kena buat balik lah. Bila darah haid tak ada, solat. Maknanya bila kita suci, kita solat. Jangan tunggu sampai 2-3 waktu dan sebagainya. Okey, saya nak soalan sekejap ya. Takut saya terlupa Sumayyah tanya, dalam telefon akak tu kena mandi wajib dan solat ke Ustazah? Yang dalam bab haid, bab nifas. Dia sama macam bab haid lah juga. Sama je. Hukum dia sama dari sudut kewajipan untuk mandi wajib. Contohnya, kalau haid, kalau haid, saya sebut tadi, kalau tak cukup lagi 24 jam, katalah kita mari darah, kita bangun pagi ada darah pukul 5. Sampai pukul 12 tengah hari tengok darah tak ada. Baru berapa jam, tak cukup lagi 24 jam. Nak cukup 24 jam, nah kalau darah tu berterusan sampai pukul 5 pagi besok, baru cukup 24 jam. Mana kalau suci lepas tu wajib mandi. Tapi kalau kita tengok pagi ni pukul 5, tengok ada darah, pukul 12 tengok dah kering. Okey, Zuhur katalah pukul 1, berapa 1:05 kan, 1:10 macam tu. Okey, jadi Zuhur tu kita wajib solat. Zuhur wajib solat. Tapi wajib tak kita mandi? Ini cerita ni dalam konteks haid ni. Saya cerita yang bukan nifas lagi ni. Dalam konteks haid. Jadi haid belum cukup 24 jam. Jadi kita kena solat lah bila suci. Tapi tak perlu mandi wajib. Sebab belum cukup 24 jam. Berbeza dalam bab nifas. Contohnya, katakanlah kita bersalin. Lepas bersalin, lepas beranak adalah darah. Setitik je keluar. Sikit sangat. Lepas tu suci. Wajib tak mandi wajib? Wajib. Sebab apa? Sebab tiada hak minimum untuk nifas. Jadi bila dah suci lepas tu, mana kita kena mandi wajib lah. Walaupun darah tu datang sekejap saja dan sedikit saja. Sebab sudah dinamakan sebagai darah nifas. Bila suci, mana kita nak kena mandi angkat hadas besar tu lah sebab dah suci daripada darah nifas. Berbeza dengan haid. Haid syarat dia kena cukup 24 jam. So jangan keliru. Ya, yang keliru. Jadi kalau berlaku senario yang macam tadi 20 hari datang darah kemudian suci 14 hari ke 15 hari ke atau beberapa hari, yang penting suci je, kena mandi wajib. Ya, ini dalam konteks nifas yang saya sebut tadi lah. Ya, okey. Sumayyah, saya rasa Sumayyah tanya dalam konteks nifas sebab kita tengah bincang nifas tadi kan. Ada tak soalan lain? Tak apa kata apa ya? Okey. Okey. Tu tak payah ramai-ramai orang dulu-dulu kan. Kalau saya rasa kalau yang tak ngaji tu memang dia faham mak ayah dia ajar gitu. Mak ayah, betul lah. Dia menurunkan ilmu tu kan. Dia akan jadi macam tu lah. Okey, ada soalan yang tak ada mana soalan ya? Okey, kejap. Nifas tak semestinya. Tak semestinya 40 hari. Tengoklah darah dia banyak berapa hari keluar. Berapa hari keluar. Nanti kita akan sampai penerangan bila nak mula kira darah nifas tu. Okey, Nadira Husna, salam saya tak berapa faham cara penyerah haid sama ada cukup 4 jam atau tidak. Yang ni panjang cerita ni Nadira Husna. Macam mana? Sebab dia macam ni. Okey, secara ringkas saya sebut. Sebab haid ni dia ada syarat minimum dia. Antara salah satu pada syarat haid ialah cukup 24 jam. Dan nak kira 24 jam bagi darah yang berterusan dengan darah yang putus-putus ada perbezaan. Kalau darah berterusan mudahlah. Darah daripada pukul 5 pagi ni ada. Darah tu ada dekat pek ada je. Tengok cek ada semua ada sampai pukul 5 pagi besok.
Sentiasa ada. Mana itu darah berterusan. Cukuplah 5 pagi ni sampai 5 pagi besok, cukuplah 24 jam. Itu kalau darah berterusan. Tapi kalau darah putus-putus yang ni yang ramai tak faham. Contohnya, tadi pukul 5 sampai pukul 12, kita tengok 5 ada darah, pukul 12 cek pula tak ada darah. Jadi berapa jam? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Baru 7 jam. Kan? Baru 7 jam. Tengok Zuhur tak ada, Asar tak ada, Maghrib tak ada, Isyak tak ada, Subuh besok tengok pukul 5 ada pula. Kan? Pukul 5 baru ada. Tapi in between tu tak ada. Yang ada hanya 7 jam tadi, 5 hingga pukul 12 tu. Ada 7 jam tu saja. Darah ada. Kemudian nakok. Nanti solat. Pagi besok pukul 5 pagi ada pula. Cek sampai pukul 12 tak ada pula. Ni nak bagi contohnya lah. So, 7 campur 7. Baru 14 jam. Baru 14 jam. Jangan kita kira. Walaupun darah tu keluar 7 jam. Tapi kira 5 hingga 5 besok 24 jam. Dah cukup Ustazah 24 jam. Sedangkan yang dimaksudkan waktu darah keluar. Kalau darah berterusan tadi. Mana darah tu sentiasa ada. Sepanjang 24 jam tu darah ada. Daripada pukul 5 pagi sampai ke 5 pagi besok. Ada darah. Cukup 24 jam. Tapi kalau darah putus-putus, yang ni 7 jam. Bagi contoh 5 hingga pukul 12 tadi. Lepas tu Zuhur, tak ada. 5 pagi besok pula ada. Sampai pukul 12, cek tak ada pula. Jadi contohnya lah. Mana hari pertama pun begitu, hari kedua pun begitu, hari ketiga pun macam tu. Jadi berapa? 7 campur 7 campur 7. Berapa jam? 3 kali 7, baru 21 jam contohnya. Ataupun mungkin juga. Jadi kalau darah putus-putus ini, kita kena gabungkan jam-jam darah yang keluar. Gabungkan. Dan tempoh maksimal untuk kita gabungkan ni adalah 15 hari. Dan tempoh 15 hari, 15 malam. Mana selagi tak cukup 24 jam, kita akan sambung gabung-gabung sampai hari ke-15. Bila hari ke-15 tak cukup juga 24 jam, semua darah tu dikira darah istihadah. Tapi kalau katakanlah sampai hari ke-15, cukup 24 jam. Baru cukup 24 jam. Bila dah gabung darah yang hari pertama, hari kedua, tiga, hari keempat sampai hari ke-15. Bila digabungkan jam-jam darah yang keluar, baru cukup 24 jam. Maka headnya 15 hari lah. Tapi tadi sebut contoh, kalau hari pertama 7 jam, hari kedua 7 jam, hari ketiga 7 jam, hari keempat pun 7 jam, maknanya confirm lah tu dah cukup kan. Tak perlulah nak lanjut sampai hari ke-15 sebab dah hari ke-4. Kalau dah cukup, malah lebih dah 24 jam. Itu cara kira darah putus-putus. Jangan kita apply macam kita kira darah berterusan. Banyak soalan ni. Okey. Minta habis nota kaki panjang ni. Okey. Kalau bulan Ramadan jadi nakot lagu tu, maka puasa yang dah ditunaikan terbatalkan. Ya, kena ganti balik. Ya. Itu mengikut pandangan ya. So, kena ganti balik. Sebab dikira hari-hari. Okey. Semayang. Macam mana kira darah tak cukup 24 jam dalam masa 15 hari? Macam mana dikira darah tak cukup 24 jam? Dan dah campur 15 hari tu. Katakanlah hari pertama sejam, hari kedua sejam, hari ketiga sejam, hari. Contohnya. Setiap hari kita andaikan sepanjang 15 hari tu, dalam tempoh setiap hari tu hanya sejam saja. Jadi kalau setiap hari pertama, hari kedua sejam, hari ketiga baru 15 jam. Jadi dia tak cukup 24 jam. Ya, Nadra. Jadi ni mungkin saya tak pasti sama ada Nadra baru ikut ke ataupun dah dengar kuliah sebelumnya. Itu maksud dia tak cukup tu ya. Hari pertama sejam, hari kedua sejam, hari ketiga sejam. Sebab darah putus-putus ni, darah putus-putus maknanya dia ada darah, dia nakop darah. Jadi selagi mana dia tak cukup 24 jam, kita akan kira gabung dah jam-jam darah kau sampai maksimalnya hari ke-15. Selagi tak cukup, lagi tu gabung maksimal dia hari ke-15. Kalau sampai hari ke-15 tak cukup juga 24 jam, macam contoh saya bagi tadi, maka kesemuanya daripada hari pertama tu darah dikira darah istihadah. Bila dikira darah istihadah, yang masa hari kejadian ada darah tu kita tak solat. Contohnya hari pertama pukul 5 dia bangun tengok ada darah, dia tak solat lah subuh kan.
tak solat subuh. Jadi bila dah ternyata bahawa dah digabung sampai hari ke-15 tengok dia tu bukan darah haid sebab tak cukup 24 jam, maka dia kena qada lah balik solat-solat yang ditinggalkan pada hari kejadian hari itu. Itu yang kita kena faham. Okey. Okey, boleh Nadrah? Agak boleh faham insya-Allah. Okey, ada soalan lain lagi tak? Okey, alhamdulillah. Nadrah dah boleh faham. Okey, sambung kat mana tadi kita berhenti atau kaki buat apa? Okey, peringatan Ustaz. Saya baca yang peringatan tadi kan, yang orang nifas ni bila dia darah dia berhenti awal daripada 40 hari dia tetap tunggu tak solat-solat sampai hari ke-40 atau 45. Itu satu kefahaman yang sangat silap. Bila suci mesti mandi. Okey, kita pergi kepada muka surat 92. Tempoh nifas, sebanyak-banyak tempoh nifas adalah 60 hari. Jadi hak minimum kebiasaan 40 hari, sebanyak-banyak nifas 60 hari. Itu 3 tempoh nifas Okey. 17 ada sambung lagi ni dalam nota kaki yang 178 tu ada sambung lagi tapi tak apa. Cuma Ana nak bawa teks di sini yang menyebut bahawa bila suci kena mandi dan solat. Orang kita suka sangat duduk tunggu 3 waktu, 2 waktu dan sebagainya. Saya nak ambil di sini Ustaz bawa. Ustaz bawa jelas. Okey. Kenyataan yang kita kena mandi bila suci. Okey. Qala Syafi'i rahimahullah fil mukhtasar wa taghtasilul haidu idza tahurat wan nufasa'u idza qata'a damha. Berkata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Mukhtasar, wanita haid perlu mandi apabila dia mengalami suci. Dan wanita nifas perlu mandi apabila darahnya berhenti. Ada dia sebut tunggu 24 jam ke ataupun tunggu 3 waktu, tak ada. Ulama sebut suci. Bila suci, okey, mandi. Okey. Teks yang kedua. Berkata Imam At-Tirmizi dalam sunannya. Waqad ajma'a ahlul ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in wa man ba'dahum ala anna nufasa'a tada'u salata 40 yawman illa antara tuhra qabla dhalik fa innaha taghtasilu wa tusalli. Okey. Sesungguhnya telah ijma' ahli ilmu apabila daripada kalangan para sahabat Nabi SAW, para tabi'in dan ulama selepas mereka bahawasanya perempuan yang keluar darah nifas perlu meninggalkan solat selama 40 hari. Mana dia dengan mengambil 40 hari tu nak cakap kebiasaannya haid keluar darah nifas 40 hari. Itu tempoh kebiasaan nifas. Melainkan yang tadi itu illa tu kan. Melainkan apabila ia melihat suci sebelum 40 hari, maka sesungguhnya dia perlu mandi dan solat. Ini teks yang jelas. Nanti orang tua kita ajar dulu, tak apa tunggu pantan dulu sampai 40 hari baru solat. Tak betul. Kalau suci saja kena solat. Kena mandi wajib dan solat. Okey. Kita dah baca tempoh sebanyak-banyak tempoh nifas yang sebanyak-banyaknya ialah 60 hari. Ada nota kaki 179. Nota kaki 179 ni kita tengok panjang sikit Ustaz hurai. Dan ni penting ni sebab lepas pada ni kita nak masuk bab istihadah dah. Istihadah dalam nifas. Istihadah dalam nifas ni kalau pergi kepada ilmu mumayyizah lagi pening. Masa saya ngajari Sabtu itu 2 jam nak terang semua. Di hujung-hujung dia dah macam muka macam dah penat. Memang ilmu ni sehari 2 tak boleh nak faham. Seminggu 2 tak boleh nak faham. Memang kena banyak membaca, banyak mendengar kuliah, ulang baru boleh konsep dan boleh faham. Sebab dia terlalu banyak perbincangan.
Haid saja, istihadah tu pun 7 jenis. Jadi bayangkanlah betapa banyak nak faham satu-satu jenis tu pun sukar kan. Okey. Kita sambung baca nota kaki 179. Permulaan pengiraan 60 hari adalah setelah anak berpisah. Okey, bila anak dilahirkan pada 1 hari bulan pukul 12 tengah hari. Jadi nak kira 60 hari tu bermula daripada situ. Okey, 1 hari bulan pukul 12 tengah hari sehingga 2 hari bulan pukul 12 tengah hari baru sehari. Sampai macam tu, macam kita kira haid. Hari pertama haid, hari kedua haid. Macam itulah tarikh dan waktu kira sampai hari ke-60. Itu dari sudut nak mengira hari nak tempoh maksimum nifas. Kena bermula daripada tarikh lahir. Tarikh melahirkan anak. Waktu melahirkan anak. Okey. Dalam kitab Bahrul Mazhab, karangan Ar-Ruyani, li'annahu la khilafa anna ibtida' as-sitti yakunu aqiban fisalil walad. Kerana sesungguhnya tidak ada khilaf bahawa permulaan 60 hari itu adalah setelah terpisah anak. Jadi kita nak kira betul betul Syedah, suci je daripada nifas. Sama juga suci je daripada haid. Kalau tak ada darah, kau formula dia mudah je. Tak ada je darah. Sama ada kita maknanya darah haid, suci daripada darah haid, suci daripada nifas, memang kena mandi. Cuma haid ini dia kena mandi wajib kalau dia dah cukup 24 jam. Mana darah sebelum suci tu dah cukup 24 jam. Sebelum suci sebelum cukup 24 jam tak wajib mandi, tapi wajib solat juga. Tu nak beza antara dalam nifas dengan haid. Okey, boleh ya Asyidah, insya-Allah. Okay, kita sambung baca ni, bab panjang lagi. Peringatan, sekiranya darah tidak keluar terus setelah bersalin, maka ada dua keadaan. Okay, yang pertama, jika darah keluar sebelum cukup 15 hari tempoh bersalin, maka darah itu dikirakan sebagai darah nifas. Tadi sudah terang. Sudah jelaskan awal-awal tadi. Semua ini saya membaca apa yang Ustaz tulis. Adapun tempoh nakak yang tidak keluar darah itu dihukumkan sebagai tempoh suci yang tidak menggugurkan kewajipan solat. Mana kena solat. Apa yang diwajibkan pada perempuan yang mengalami situasi seperti ini adalah wajib mandi wiladah. Saya sebut dah tadi kan. Wajib mandi wiladah setelah bersalin untuk mengerjakan solat. Sebab apa dia kena wajib mandi wiladah? Sebab tak ada darah. Selepas dia bersalin tu tak ada darah. Jadi dia wajiblah mandi wiladah dulu. Nak solat kena angkat hadas dulu. Sebab apa dia kena angkat hadas? Sebab dia beranak. Anak itu ibarat maknanya daripada mani. Macam kita keluar mani, kita kena wajib mandi. Kita wajib mandi. Kita wajib mengangkat hadas besar. Jadi beranak itu juga. Kan? Jadi wajib mengangkat hadas besar. Itu yang dinamakan sebagai mandi wiladah. Tapi kalau darah keluar selepas bersalin, tak wajib mandi wiladah. Sebab memang masih dalam masih ada darah. Okey. Sebab ada darah nifas. Kalau mandi pun tak terangkat hadas tu. Okey. Sebab tu di sini Ustaz kata dalam situasi ini wajib mandi wiladah setelah bersalin untuk mengerjakan solat. Kemudian apabila darah nifas keluar, maka hendaklah dia mengambil hukum perempuan nifas. Hukum nifasnya bermula daripada darah keluar. Kita nak kira darah nifas dia tu adalah apabila mula darah dia keluar. Tapi nak kira 60 hari tempoh maksimum nifas tu bermula daripada tarikh dan waktu bersalin. Tu kiraannya daripada sana. Bukan maknanya contohnya kalau dia nak kira macam ni. Suci 14 hari. Lepas tu baru keluar darah. Memanglah maknanya kalau suci 14 hari. Lepas tu keluar darah. Masih lagi dikira darah nifas. Dia tak boleh kira 60 hari tu daripada hari yang ke-15 yang mula keluar darah tu. Dia baru nak kira satu kat situ. Tak boleh. Dia kena memang dah maknanya hari dia tak boleh kira nak kira permulaan hari kiraan untuk 60 hari tak boleh bermula daripada mula darah keluar yang hari ke-15 ni. Kiraan 60 hari tu dia kena kira daripada permulaan dia bersalin. Tapi bila dia dikatakan sebagai mula mengalami darah nifas,
apabila darah nifas keluar. Contoh tadi saya bagi contoh, dia suci 14 hari, hari ke-15 baru keluar darah. Okey, jadi darah tu itu permulaan nifas dia. Okey, hukum nifasnya bermula daripada darah keluar, manakala bilangan 60 hari nifasnya adalah bermula daripada bersalin. Okey, yang kedua, jika darah tidak keluar sehinggalah berlalu 15 hari ke atas, maknanya darah tak keluar setelah melainkan setelah suci 15 hari ke atas. Sucinya bukan kurang daripada 15 hari tapi 15 hari ke atas. Yang tadi kurang daripada 15 hari. Jadi bila suci itu 15 hari ke atas dari tempoh bersalin, baru darah keluar, iaitu kemudian darah mula keluar, maka darah ini dikirakan sebagai darah haid. Dan perempuan ini tidak mempunyai darah nifas. Okey, tadi kita dah baca teks ni, mana saya baca laju sikit sebab tadi dah terangkan. Adapun tempoh tidak keluar darah itu maka dihukumkan sebagai tempoh suci dan tidak menggugurkan kewajipan solat. Apa yang diwajibkan pada perempuan yang mengalami situasi seperti ini adalah mandi wajib wiladah setelah bersalin untuk mengerjakan solat fardu kerana tidak kerana tidak ada darah nifas yang keluar setelah bersalin. Okey. Masa suci tu bila dia suci setelah bersalin tu dia suci, maknanya tak ada darah keluar. Jadi dia kena mandi wiladah lah. Sebab dia nak solat kan, wajib solat, tak ada darah wajib solat. Nak solat macam mana masih dalam hadas besar, macam mana akan hadas besar, dia kena mandi wiladah lah. Okey. Sebab dia mandi kerana melahirkan anak. Okey. Saya tak baca teks Arab sebab masa kita saya nak baca terjemahan daripada kitab I'anatul Talibin. Okey, yakni dan sebelum berlalu 15 hari daripada bersalin. Maksud dia syarah sebelum dia dinamakan darah nifas sekiranya darah itu keluar sebelum berlalu 15 hari daripada bersalin. Sebaliknya jika berlalu 15 hari maka darah tersebut adalah darah haid dan tidak ada nifas baginya sama sekali. Apabila darah tidak bersambung dengan bersalin maka permulaan nifas itu adalah bermula dari waktu melihat darah. Berdasarkan pada pandangan ini, tempoh nakah itu bukanlah nifas. Justru wajib ke atas perempuan tersebut dalam tempoh nakah itu segala hukum perempuan suci, tetapi tempoh nakah itu dihitungkan dari 60 hari seperti ini ialah telah berkata oleh Imam Al-Burkini. Jadi bila dia kata tempoh suci itu bukan tempoh nifas. Mana suci lah apa ibadat yang dia lakukan itu adalah kalau puasa contohnya lah dia puasa 14 hari tu lepas bersalin tak ada darah, dia pun mandi biradah. Lepas tu dalam bulan puasa dia pun puasa 14 hari dapat puasa. Lepas tu keluar hari ke-15 keluar darah nifas kan? Kena qada tak qada sebab hari suci tu dikira suci. Berbeza dalam bab haid, jangan pening dalam bab haid. Haid tu bila dia datang darah, kemudian suci, kemudian datang darah sebelum berlalunya hari ke-15, maka mengikut pandangan yang asah, hari-hari suci juga dikira hari haid. Melainkan pandangan kedua yang kata hari-hari suci dikira hari suci. Itu qaulul lafzi tu. Okey, itu cerita bab yang dah berlalu. Okey. Seterusnya, peringatan sekiranya darah nifas berhenti dalam muka surat 93 ya. Sekiranya darah nifas berhenti dalam tempoh 60 hari dari tempoh bersalin. Kemudian darah datang semula dalam tempoh 60 hari itu, maka perlu diperhatikan tempoh berhenti itu. Apa beza peringatan muka surat 93 dengan peringatan muka surat 92? Dia merujuk peringatan 92 tu merujuk kepada syarat nombor 2 yang kita baca, syarat nifas tadi. Iaitu lepas bersalin dia suci. Jadi bila suci tu kita kena tengok kurang 15 hari ke lebih 15 hari. Kalau kurang 15 hari, darah selepas tu nifas. Kalau lebih, kalau 15 hari ke atas, darah selepas tu haid. Senario peringatan yang muka surat 93 ni nak cerita, dia keluar darah selepas bersalin, lepas tu ada gap suci, kemudian keluar darah berikutnya. Jadi, Ustaz sebut di sini, satu, sekiranya tempoh berhenti itu kurang daripada 15 hari, maka darah yang datang semula itu dikirakan sebagai darah nifas dan tempoh berhenti itu mengambil hukum nifas mengikut qaulus sahabi. Kat sinilah. Tadi, kena faham senario yang peringatan 92 tu. Hari dia bersalin, dia suci.
Dia suci 14 hari. Hari ke-15 keluar darah. Itu darah nifas. So hari-hari suci ni, adakah dikira hari-hari nifas? Tidak. Berbeza dengan yang sekarang yang kita sebut, dia mari darah, lepas bersalin keluar darah, lepas tu nakak, katalah 14 hari, keluar darah kembali selepas suci 14 hari. Darah kedua tu darah nifas. So hari-hari suci ni, hari-hari nifas. Macam dalam bab haid. Jadi kalau mengikut qaulus sahbi, hari-hari itu dikira hari haid, hari nifas. Kalau kita puasa pun kita kena qada balik lah sebab darah keluar kembali. Okay? Kalau faham yang masalah haid, fahamlah di sini. Okay. Jadi saya ulang sekali lagi, peringatan yang 693 ni merujuk kepada senario lepas bersalin ada darah, lepas tu nakak, lepas tu keluar darah balik. Peringatan yang 92, yang muka surat 92 tu merujuk kepada lepas bersalin suci. Lepas tu baru keluar darah. So nak hukum darah yang keluar tu, haid ke nifas, tengok pada bilangan suci tu. Bilangan suci tu 15 hari ke atas ke kurang daripada 15. Kalau kurang, nifas. Kalau lebih, kalau 15 hari ke atas, darah haid bila cukup syarat-syarat dia. Okey, nombor 2. Sekiranya tempoh berhenti itu 15 hari ke atas, maka darah yang datang semula itu adalah darah haid jika cukup sehari semalam. Adapun tempoh berhenti itu, maka ia adalah tempoh suci antara nifas dan haid. Beza kan? 20 hari keluar darah nifas. Nakak 15 hari. Lepas tu keluarlah darah. Maka darah kedua itu adalah darah haid. Dan suci tadi tu? Suci antara nifas dan haid. Kalau puasa, jatuh bulan puasa, tak payah qada, sah lah. Berbeza dengan senario yang nombor 1 tadi. Okey? Harap boleh faham ya. Okey, saya tak baca teks Rawdah Talibin yang bahasa Arab tu ya. Saya baca terjemahan dia. Apabila darah wanita nifas berhenti, maka ia mempunyai dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah ia melebihi 60 hari. Itu perlu diperhatikan. Ia tidak melebihi 60 hari. Oleh itu perlu diperhatikan. Jika tempoh nakak antara dua darah itu tak mencapai sekurang-kurang suci, itu 15 hari 15 malam, seperti dia melihat sehari darah dan sehari nakak, maka semua tempoh masa keluar darah itu adalah nifas tanpa ada khilaf. Adapun nakak, maka padanya ada dua pandangan seperti dalam permasalahan haid. Yang kita, kalau kita yang belajar kita, dalam bila keluar darah, masa haid ni mana kita keluar darah 5 hari, kemudian nakak 5 hari, kemudian keluar darah kembali 5 hari, 15 hari semuanya. Jadi ada dua pandangan dalam masalah nakak di tengah dua darah haid itu. Jadi kalau Sahbi kata dia adalah hari-hari haid. Kalau lelaki kata tak, hari suci dia darah, itu kalau yang kedua. Jadi sama juga dalam konteks nifas ini kalau berlaku situasi tak capai 15 hari lah suci tu. Jadi hukum dia sama seperti dalam, ada khilaf di situ ya. Tapi kalau kat mana saya baca saat ni? Adapun nakak maka padanya ada dua pandangan seperti dalam permasalahan haid. Sebaliknya jika tempoh nakak antara dua darah itu mencapai sekurang-kurang suci iaitu 15 hari 15 malam seperti setelah bersalin, dia melihat darah beberapa hari, kemudian dia melihat nakak 15 hari ke atas, kemudian darah datang semula, maka pandangan al-asah, pandangan yang kuat dalam mazhab seperti ini, bahawa darah yang datang semula itu adalah darah haid. Itu kita kena faham. Jadi dalam bab nifas ni mudah je nak kerumusan dia. Kalau berlaku nakak, tengok nakak tu berapa hari. Mana nakak itu sama ada berlaku sejurus selepas kita bersalin ataupun in between antara darah nifas tu. Jadi nak hukum yang kita nak tahu sekarang ni, nak hukumkan darah yang keluar selepas nakak tu. Adakah dia darah nifas ataupun dia darah haid? Tengok pada bilangan nakak tu. Kalau kurang 15 hari, nifaslah darah yang selepas tu. Kalau 15 hari ke atas bermakna darah selepas nakak ataupun suci itu adalah darah haid bila cukup syarat-syaratnya. Cukup 24 jam darah haid lah. Okey. Hal ini berbeza jika darah nifas berhenti dalam tempoh 60 hari, kemudian darah datang semula setelah hari ke-60.
50 hari darah nifas berhenti. Berhenti hari sampai hari 60 tak ada darah. Hari 65 keluar darah. Contohnya. Ataupun hari 61 keluar darah. Maka darah yang datang semula itu dihukumkan sebagai darah haid meskipun tempoh berhenti itu hanya sekejap saja. Sebab tu, adapun hukum nakak antara dua darah itu maka adalah tempoh suci antara nifas dan haid. Itu kita kena faham tu. Dia macam ni. Contoh sebagai worst case scenario, dia haid, nifas dia datang keluar 60 hari 60 malam. Genap 60 hari 60 malam darah stop sedetik sahaja. Cuma darah stop sekejap saja. Mana nakak tu sedetik saja. Lepas tu baru keluar darah. Maka dia macam ni nak kena faham. Darah yang berikutnya selepas nakak itu dinamakan darah haid. Kalau masih lagi dalam tempoh 60 hari 60 malam untuk dinamakan darah kedua, darah yang keluar selepas suci darah haid, dia mesti suci 15 hari 15 malam. Tetapi kalau nifas itu dah mencapai had maksimum dia 60 hari 60 malam, dia tak perlu pada suci 15 hari 15 malam. Suci sedetik pun sudah memadai untuk menjadikan darah yang keluar selepas suci itu sebagai darah haid. Kalau darah nifas dah mencapai maksimum 60 hari 60 malam. Sebab tu dia sebut tadi, Ustaz sebut ayat yang saya bacakan tadi. Kalau contoh, saya bagi contoh sebab Ustaz buat contohnya lah. Dia nifas dia 50 hari, kemudian dia suci 10 hari. 50 campur 10, 60 hari kan. Suci 10 hari. Lepas tu keluar darah. Darah tu jangan pula kita apply yang 15. Ustazah Hajar, Ustazah Syamsiah Hajar. Dia kata kalau nak nama haid, mesti darah kedua selepas suci tu mesti 15 hari 15 malam. Kena ingat. Ustazah Syamsiah tak ajar. Ustazah Syamsiah kata kalau tempoh 60 hari. Sekarang ni darah dia, darah dia 50 hari. Lepas tu dia suci. Dia suci sampai 10 hari. Mana gabungkan hari darah dengan hari suci dah 60 hari. Okey. Darah yang keluar, lepas tu keluar pada hari ke-61. Walaupun suci antara nifas dengan darah berikutnya hanya 10 hari sahaja, darah yang keluar selepas suci 10 hari itu dinamakan darah haid, bukan darah nifas. Sebab darah nifas tak akan lebih daripada 60 hari 60 malam. Tu je pegang. Okey? Boleh insya-Allah. Panjang kau dah. 10-6 minit nanti. Alhamdulillah ingatkan 10-20 dah. Okay, jadi malam ni setakat tu je lah. Jadi dalam kitab Ustaz bawakan dalam kitab An-Najmul Wahash. Saya bacakan terjemahan dia. Dan dijaga juga dalam perkataan tersebut daripada permasalahan apabila seorang wanita melihat sebanyak-banyak nifas, kemudian darah berhenti kurang daripada 15 hari, kemudian darah datang semula, maka darah yang datang semula itu adalah haid menurut pandangan yang asal. Okey. Jadi itu yang kita kena faham tu. Bila ramai yang merujuk kata Ustazah, saya suci lepas tu dah. Ingat je kalau masih dalam tempoh 60 hari 60 malam. Belum melebihi tempoh 60 hari 60 malam kalau ada gap suci. Dan makan nifas kalau suci itu kurang daripada 15 hari 15 malam. Kalau dia 15 hari 15 malam, suci itu 15 hari 15 malam, maka darah selepasnya kena hukumkan sebagai haid. Tapi syarat 15 hari 15 malam ini tidak terpakai kalau darah yang keluar itu sudah melebihi tempoh hari yang ke-60. Okey? Mudahnya saya rumuskan begitu. Okey? Tak disyaratkan suci 15 hari 15 malam kalau darah yang kedua keluar tu dah lebih daripada tempoh maksimum nifas. Memadai sedetik pun sudah boleh dinamakan, sedetik suci pun darah yang berikutnya boleh dinamakan sebagai darah haid. Kalau kalau darah tersebut keluar selepas hari ke-60. Ya betul. Bab nifas ni mudah sikit. Kak Pa, memang mudah sikit. Tapi bila masuk bab istihadah, pening kepala. Pening kepala dalam bab istihadah dalam nifas. Pada saya mudah lagi istihadah dalam bab haid.
susah tu dia kalau mumayyizah tak ada masalah. Kalau kes mumayyizah tak masalah, tapi kalau dia kes ghair mumayyizah, istihadah dan nifas dan kes dia ghair mumayyizah, itu berbelit-belit. Tahulah macam mana saya nak terangkan nanti, sebab kalau boleh tunjuk apa ni dalam dalam apa ni slide tu mudah sikit nak faham kan. Tapi bolehlah kepada sesiapa nanti saya akan share lepas kita baca ini, kita baca kitab. Saya tak ada kepandaian untuk apa ni gunakan aplikasi lain untuk menunjukkan slide dan sebagainya. Tapi insya-Allah nanti bila dia ada hujung tu saya akan dah habis kelas ni saya akan share link untuk kita sama-sama apa ni tengok apa yang saya ajar sebelum ni lah masa PKP hari tu. Yang tu boleh study sendirilah bila dah khatam kitab ni. Kita pun dah buat perbincangan hari tu, soalan-soalan yang saya sebut, yang soalan-soalan penyelesaian kita buat bahid hari tu kan banyak contoh tak ada dalam kitab ustaz kan, tapi dalam kalau dengar yang saya terang dalam 15 siri tu insya-Allah ulang sikit-sikit insya-Allah study apa ni study sendiri insya-Allah boleh faham. Okey, kita minggu depan kita masuk istihadah dalam nifas. Berat sikitlah. Memang apa ni nak hadam bab istihadah dalam nifas ni kalau mumayyizah mudah, sebab bila mumayyizah sama dengan baik, kita hukumkan darah kuat je lah sebagai nifas darah nama istihadah. Sama dalam haid. Tapi bila masuk bab ghair mumayyizah, yang tu nak kena tengok adat lagi ni, adat nifas macam-macam nama keadaan. Banyak cerita. Jadi nak belajar ilmu ni kena sabar. Okey, kita berhenti setakat tu dulu. Aku lupa hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan solat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu salihati wa salihati wa tawasaw bis sabr. Jumpa lagi insya-Allah minggu depan, panjang umur insya-Allah.